ni macam-macam lah ada. Agensi kerajaan pun nak buat pasport. Kalau ni kita dah sampai dah dekat UTC. Dia dekat level yang tingkat 4 lah. Kalau pemain tu bermasuk pemain tingkat 4 boleh naik eskalator ni. So kau boleh tengok UTC kat sini. Jadi dalam UTC ni macam-macam lah ada. Agensi kerajaan pun nak buat pasport, lesen, IT semua boleh kat ni. Jom kita tour dalam ni, kita tengok sama-sama apa yang ada. Okay, yang sebelah kanan ni kita ada immigration. Kalau nak buat pasport boleh lah sini. Direct mail sini terus. JPJ ni kalau kita nak buat lesen ke road tank apa semua berkaitan dengan JPJ boleh main sini. Okay, next kita ada JPN. Okay, dekat sini Jabatan Pendaftaran Negara lah. Kalau kata urusan berkaitan dengan JPN apa pun boleh main sini lah. Jadi semua agensi kerajaan ada kat sini, mudahlah urusan kita. Kita nak buat, kalau kata contoh kita nak buat IC, lesen tertentu, boleh main sini direct terus senang sebab dua-dua ada kat sini. Tu tak gaduh nak pergi kat luar tu nak pergi satu-satu jadi susah. Masa pun kita dah jimat lah. Okey, jangan lupa ada urusan apa pemain JUTC. Untuk pesanan penaja kami, jangan lupa kalau ada berkaitan dengan akaun, masalah akaun, nak pasang akaun, boleh cari kami. Tak lupa juga kita ada rebate sebanyak RM200, rebate Nur. Jadi apa-apa boleh klik link di bio dan kontak admin kami. Terima kasih.